Grease trap penuh dengan minyak, bau busuk, sinki tersumbat, sampai pelanggan pun komplain. Busuknya. Jangan biarkan masalah kecil ni jadi besar. Tahu tak apa itu grease trap? Grease trap ni selalunya berada di bawah sinki anda. Sinki dekat dapur ataupun di pejabat. Okey, fungsi utama grease trap ni adalah untuk menapis sisa makanan, menapis minyak-minyak supaya tidak tersumbat saluran utama pipe di rumah anda atau di pejabat. Grease trap ni wajib dicuci tau, sekurang-kurangnya sebulan sekali. Kalau tak, minyak, sisa-sisa makanan akan berkumpul dekat grease trap tu dan akan menarik serangga perosak. Yang paling teruk, anda boleh kena saman tau dengan pihak berkuasa. Tapi jangan risau, tim kami sedia membantu dengan grease trap cleaning service. Sekarang tengah ada promosi tau. Ada diskaun 20%, tapi limited stock tau. Hanya 20 slot terawal sahaja. So, korang tunggu apa lagi? Jom dapatkan kita punya servis sekarang.